Yes, jadi kita pakai stokin sushi. So hari ni hari Jumaat. Video untuk hari Selasa dengan hari apa semalam tak upload lagi. So kita akan edit secepat mungkin sebab tak ada masa. Okay guys, welcome back to my channel. So, sekarang ni kita nak gerak balik kerja. Hari ni Jumaat. And then after balik kerja kita akan balik Pahang. So hari ni aku tunjuk kat korang. Dan aku tunjuk kat korang macam mana kampung Noni cerita. So jom kita gerak. Jom, bye. Dan ada satu cerita tau, which is benda ni jadi lepas Noni balik kerja. Noni balik kerja pukul 8. So macam gelap-gelap sikit kan. Okay lah, balik pukul 8. And then after dah balik kerja tu, like abang Noni dengan kakak ipar dengan anak buah sekali plan untuk jumpa dekat kafe dekat Wan Semaju. Dah silap Wan Semaju. Which is kafe ni dia tepi jalan, dia tepi highway. Tapi dekat perumahan tu tak, ada perumahan. And then dia buat kafe kat belakang tu. Tapi dia macam perantaraan antara highway, kafe, rumah dia. Macam tu. And then Noni baru je sampai lah. Tapi abang Noni, kakak ipar Noni dah sampai dah. Dah sampai awal dah order. Adik Noni pun dah sampai. Sebab Noni kan dari tempat kerja. Kan tak suara. Like Noni kan dari tempat kerja. So just terus pergi situ seorang. And then waktu baru turun tau. Tapi time turun tu dia macam nak rasa something. Korang pernah tak? Depan sekolah Wan Semaju ke Melawati kalau tak silap, SK ke SMK macam tu. Betul-betul depan sekolah tu. And then baru sampai. And Noni pergilah kat dorang. Pergi dekat abang Noni and semua kan. Baru nak duduk. Biasalah kalau macam Noni excited jumpa anak buah. So Noni angkat terus anak buah Noni, like macam bawa dia jalan-jalan kan. Tapi dia like kafe tu ada hutan kecil lah. Dia tak hutan tebal pun. Masa Noni tengah bawa anak buah Noni tu, dia menangis tau. Dia macam menangis. And then ada satu masa tu dia like macam dia pusing. Dia pandang satu hutan ni, like tu tak macam hutan tapi ada bentuk yang macam bentuk pintu, gerbang macam tu. And then dia pandang, and then dia gelap. Betul macam kenapa dia? Sebab anak buah Noni akan gelap kalau orang agah je. So masa dia pandang situ, Noni dah macam rasa tak sedar hati sebenarnya. After that kalau dia gelap okey lah. Kalau dia menangis tu, jadi dia menangis. Dia menangis non-stop. Lepas tu selalunya kalau macam Noni angkat dia bawa jalan-jalan, dia takkan menangis tau. Tapi ni dia keeps on menangis. And then adalah seorang akak tu, tiba-tiba dia kat kafe tu juga. Dia bangun, dia datang kat kita orang. Dia cakap, "Dik, sini tak sesuai untuk budak-budak macam anak buah I lah." Sebab dia baru berapa bulan. Lepas tu dia cakap sebab akak boleh nampak sikit-sikit. And then benda tu kat sini banyak. Sambil dia cakap banyak tu, korang tu tak mata dia dekat highway. Highway tu sebelah kita orang je. Mata dekat highway lah. Tapi dia bercakap dengan kita orang. Dia macam sini ada benda. Lepas tu sambil tu dia pandang kan. Lama tau dia pandang sana. Dia bukan pandang Noni, dia pandang sana. Lepas tu muka dia nampak lah macam muka nampak something, faham tak? Lepas tu dia pandang, cuma tak sesuai lah macam tu. Dan mata dia dengan contact lensnya seram tau. Time tu kan kita orang pun macam, itu bukan anak buah Noni je yang takut. Dengan Noni takut. Lepas tu kita meremang tiba-tiba. Adik Noni meremang. Lepas tu kita orang gerak-gerak lah. Kita orang gemas, kita orang gerak. Kita gerak pergi. Kita tak balik terus. Kita orang singgah mamak kalau tak silap. Sebab tak nak benda tikut kan. Lepas tu kita orang ni kan, Noni lari kat kita Noni dengan adik Noni. Like diorang dekat kita diorang. Macam tu lah. Tapi bagi Noni, sebab Noni baru tak order lagi, tak order apa-apa lagi. Tapi that is the happen kan. So macam tak apalah. Tapi kafe tu best. Cuma maybe tak sesuai untuk budak kecil. Walaupun yang orang yang cakap kat kita, yang akak tu cakap kat kita orang, even dia ada anak, tapi anak dia dah besar. Tak tahu dah besar sangat pun, macam budak-budak lah. Macam darjah 1, darjah 2 kot. Tapi maybe sebab baby kan, anak buah I kan still kecil lagi baby. So tak sesuai. Lagi kat dalam hutan macam tu.
Kita orang bawa sebab apa tau? Kalau korang tahu satu kafe ni, village apa benda tak, tu hutan lagi tebal. Tapi anak buah air okey je. Maybe sebab ramai orang ataupun tempat tu cerah kot. Tapi tu memang hutan tebal. Tapi dia tak menangis. So that's why kita bawa pergi situ. Tak expect pula dia menangis macam tu. So macam tu lah cerita dia. So nanti kita sambung vlog kot, pergi balik Pahang. So kalau dekat time Noni kerja, rasanya sama je macam vlog first. Rutin pun sama je. Kalau Noni lunch tempat lain, maybe Noni akan record. Tapi kalau challenge tempat sama je, kita sambung balik je lagi ya. Sebab kawan saya nak makan-makan. Hi guys. Okay guys, so sekarang kita orang hari ni hari Jumaat, which is hari last. Sabar, belum tak connect lagi. Allah. Okay, so sekarang kita akan menemu ramah. So kita akan menemu ramah yang pertama lah, which is Farah. Okay Farah, boleh bagi sedikit dua kata? Tabahlah. Kita hari ni hari Jumaat kan? Hari ni Jumaat, esok weekend. Okay. So weekend guys, okay, kita ada salah seorang staff kita yang sangat happy. So ni pemiliknya tengah busy bagi sepatah dua kata hari Jumaat. Happy weekend. Thank God it's Friday. Alamak, ada kita orang punya manager kat sini. So sabar jap bagi dia ciao dulu. Okay, jom. Kau memang paling perform sekali. Hai. Bagi sepatah dua kata untuk hari Jumaat. Finally hari ni free. Tak seperti sebelum ni. Yes. Okay lah, tenang sikit. Ni Iman punya? Hai Iman. Hai Iman. Kita malu lah. Okay, sikit saja. Siapa? Aku rasa Jordan Boy lah. Jordan Boy kot. Dia naik kereta ni. Dia pergi mana? Dia tinggi guys. Buat apa? Dan kita baru nak dinner. Dah pukul 10 something, pukul 11 juga. Ni makan. So guys, sekarang dah sampai kampung saya. Jam menunjukkan pukul 12.30. Hi guys. Itulah, barat yo. Tadi jam. So kita sambung esok pagi. Kita sambung vlog esok pagi. Okay, so bye. Assalamualaikum guys.